Hai, Assalamualaikum semua. Jadi welcome back to my channel. Okay, so hari ni kita berada di kediaman pengurus besar Kelantan Gold Trade. Jadi apa yang kita nak tengok pada hari ni? Hari ni kita akan berbuka puasa bersama staf Kelantan Gold Trade. Jom kita tengok apa aktiviti diorang kat dalam. Agak-agak berapa orang yang datang pada hari ni? Kalau tengok dekat slipper ni macam banyak ke tak? Adakah ada yang datang tak berkaki? Okay, this is my ketua jabatan. What's that? Mana meja Mirul? Mana meja Mirul? Meja Mirul. Meja. Nak kalau. Okey, tengok. Kita tengok Kak Bel kita buat apa. Dia mengelap je. Kak Bel nak apa tu? Meja dengan kursi. Tak guna meja ni. Nak bagi tahu rajin ni. Okay, jom. This is our Encik Akib, our CSA. Jadi siapa-siapa nak buka akaun ADND boleh contact Encik Akib di nombor telefon. Nombor telefon 013-9980-582. jangan lupa contact Encik Akib. Okay, next. Cik Ali, kata-kata pada hari ini. Kekallah berpuasa sehingga akhir Ramadan. Okay, kita akan bertemu dengan seseorang, sosok tubuh badan yang tiba-tiba kata tak datang, tiba-tiba dia datang. Kata-kata pada hari ini. Letih. Saya letih. Adakah Encik Harip berpuasa? Puasa? Adakah Encik Harip puasa masa penuh? Penuh. Satu jawapan saja. Satu saja. Apa perasaan Encik Harip bila datang kat sini? Meriah. Okey, terima kasih. Setengah. Agak pun setengah. So next kita itulah sebab dia marah-marah kat saya kan. Tengok. Terus dah dapat balasan. Okay, jadi pada kali ni kita akan buat tutorial nak pasang pelita. Bermula kena ada pelita. Yang kedua kena ada minyak. Minyak apa ni, Bat? Minyak apa ni, Bat? Minyak. Ada kecap kan? Minyak apa ni? Apanya habis? Ada settle lah. Minyak apa ni? Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ada settle punya tak? Nampak? Ada warna pink. Nampak lah? Tak nampak mana? Warna pink. Warna pink saya ni. Nampak tak? Tak nampak. Bahagia orang dia. Mana? Okey. Ni antara hidangan-hidangan, maksudnya nanti kita akan makan ramai-ramai dekat sini. So kejap lagi meriah. Storage full. Okey, Cik Hanif tengah buat apa ni? Tengah buat kuih. Kuih apa tu? Kuih ondek-ondek kita panggil. Macam mana cara Cik Hanif buat sampai menjadi sebentuk ini? Mudah saja, saya pergi kat kedai, saya tunjuk saja terus menjadi. Wow, dan apa lagi hidangan-hidangan yang ada Kita dekat ada sini? ni apa ni? Kebab, kurasan, kita ada buah, kita ada kuih tak tahu apa, ni agak. Yang ni dipanggil kuih lapis. Banyak lagi, kita ada air tebing, kita ada biskut, ada suya dan ayam golek. Dan apa perasaan Cik Hanif pada kali ini? Saya seronok, suka, dan saya suka untuk hadir program macam ini. Adakah untuk akan datang Cik Hanif nak sertai lagi? Of course, yes. Apa manfaat yang Cik Hanif dapat sepanjang berada di sini? Okey, manfaat saya lah dapat mendapatkan ukhuwah dan kita dapat tengok siapa yang bekerjasama, siapa yang banyak menolong dan siapa yang lebih banyak membantulah. Bagus. Kita ucapkan beribuan terima kasih kepada Encik Hanif di atas komen-komen yang sangat positif. This is our internship student.
What's your name? My name is Farahayati binti Zamri. And what's your name? You come here. What's your name? Hi. Okay, apa perasaan korang berdua bila sertai program ni? Yang first. Tepi gula panah. Tepi gula panah. So kita tengok dekat sana. Upacara menuangkan daging salad daripada Master Chef Kak Zah. Ni, we listen. What the kecoh-kecoh here? Tak puasa. Duduk pun kena bincang, guys. Berarti kecil banyak ni. Semua pinggir nasi ada ke tak? Dengar tak? Betapa meriahnya suasana kita. Jom kita tengok daripada sini. Okay, this is the view. And nanti kejap lagi meriah. Sekarang kita tengah tunggu kedatangan pengurus besar kita. Belum datang lagi. Tapi dengan cerita pengurus besar kita masak something special. Cuba teka agak-agak apa? Okay, kita dapat tengok pengurus besar kita dah tiba. Tada! Betapa ramai yang menantikan kehadiran beliau. Let's go. Kita terjah. Okay, this is kita punya bos. Kita punya pengurus besar. Paling awal. Minum air dulu. Assalamualaikum Cik Najah. Salam. Jadi saya nak bertanya sedikit. Apa perasaan Cik Najah pada hari ini berbuka bersama staf KJT? Sangat-sangat gembira dan teruja. First time kita buat di rumah inap Najah. InsyaAllah next time kita buat lebih meriah lah. Apa yang Cik Najah harapkan untuk kali ni yang akan datang? Saya harapkan agar staf-staf kita ni boleh berukhuwah dan juga lebih mesra lah untuk mereka ni jadi satu pasukan lah bagi kelestarian lah, orang kata kemajuan KJT itu sendiri. Okey, kata-kata ucapan puasa dan raya kepada yang melihat. Okey, kepada semua yang melihat atau menonton pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. 10 malam terakhir ni, jadi perbanyakkanlah ibadah dan jangan lupa untuk sama-sama tingkatkan ibadah supaya kita dapat sesuatu pada Ramadan kali ini, insya-Allah. Okey, terima kasih Cik Najah. Sama. Jadi awak semua, terima kasih sebab sudi meluangkan masa dan melihat apa yang saya tontonkan sebentar tadi. Dan lihatlah untuk kali yang terakhir view-view yang dekat sini. Okey. Jadi saya harap untuk next time ia akan lagi lebih meriah dan memberangsangkan. Jadi terima kasih, bye.